calon ujian psikometrik penolong pegawai penerangan grade S5. Stop scroll, dengar video ini. Okey, saya nak tunjukkan satu soalan psikometrik yang ramai calon salah. Dan bila salah, terus peluang untuk lulus penolong pegawai penerangan amat tipis. Ramai orang ingat SPA nak cari calon yang pandai. Tapi secara realitinya, tak. SPA nak cari calon yang stabil, especially semasa tekanan datang. Kalau anda nak elak perangkap tu, tengok video ni sampai habis. Untuk pengetahuan anda, ujian psikometrik penolong pegawai penerangan grade S5, anda kena fokus kepada 3 teras ini sahaja, iaitu kerjasama, emosi, komunikasi. Saya ulang, kerjasama, emosi dan komunikasi. Jadi, salah satu bahkan yang paling kritikal dalam ujian psikometrik ini ialah emosi. Kalau anda mudah triggered, mudah naik angin atau jauh ikut mood, ujian ini boleh detect. Jadi, tengok contoh soalan yang mencabar ni. Saya tetap bercakap dengan nada profesional walaupun orang awam meninggikan suara kepada saya. Saya ulang, saya tetap bercakap dengan nada profesional walaupun orang awam meninggikan suara kepada saya. Cuba anda tengok, apa pilihan jawapan yang anda akan berikan kalau anda jawab soalan ini? Dah ke? Okey, jawapan yang tepat, yang paling tepat untuk soalan ini ialah setuju. Kenapa bukan sangat setuju? Sebab dalam psikometrik, jawapan ekstrim tu nampak tak realistik. Setuju adalah jawapan stabil, bukan reaktif dan bukan robotik. Sebagai seorang penolong pegawai penerangan grade S5, anda kena bersikap matang, tenang dan tak mudah naik angin bila orang ramai tinggikan suara kepada anda. Itulah ciri-ciri yang SPA tengah cari. Soalan yang macam ni mungkin setengah orang anggap senang. Tapi ingat, inilah perangkap. Sebab ada yang jawab ikut emosi, ada yang jawab ikut mood dan ada jawab over perfect. Soalannya, nak tak kalau saya tunjukkan banyak lagi contoh soalan ujian psikometrik yang mencabar seperti tadi? Kalau nak, tengok e-book ini. Di mana dalam e-book ini mengandungi penerangan lengkap tentang soalan-soalan ujian psikometrik penolong pegawai penerangan grade S5 lengkap dengan jawapan serta penerangan kepada jawapan. Kenapa jawapan dia A, B, C, D dan E. Dan soalan dia dipecahkan mengikut teras supaya anda nampak apakah bentuk soalan komunikasi, bentuk soalan emosi dan bentuk soalan kerjasama supaya memudahkan anda untuk lebih bersedia untuk hadapi ujian psikometrik penolong pegawai penerangan grade S5 nanti. Dalam e-book ini, saya juga tunjukkan cara baca niat di sebalik soalan, cara jaga konsistensi dan macam mana sistem psikometrik detect pola jawapan anda. Kalau anda betul-betul nak bersedia untuk hadapi ujian psikometrik penolong pegawai penerangan nanti, klik link di bio sekarang untuk dapatkan rujukan khas ini yang dapat membantu anda untuk lebih bersedia untuk hadapi ujian psikometrik nanti. Klik link di bio sekarang.